Embun sayang, bagi Mami cek anak-anak dulu, okey? Nak cek berat, nak tengok keadaan anak-anak macam mana. Tahniah, dapat baby baru lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah Mami akan bantu mana yang mampu tau. Yang lain, duduk diam. Jangan nak nakal-nakal Anak Embun lahir pada 27 hari bulan 1. Kita ada Leman, Leha, Lijah dan Lela. Hari ni berapa hari bulan? 29 hari bulan 1. Bagi Mami cek dulu sayang. Jenna, ini makcik-makcik kamu tau. Tepi sikit bunga. Mami nak timbang adik kamu. Kita mulakan dengan Leman. Bismillahirrahmanirrahim. Mami pinjam kejap, okey? Adik sihat ke? Amboi. Basah-basah susu dia. Bau cucu. Bismillahirrahmanirrahim. 120 gram. Okey sayang. Okey. Lepas tu Leha. Leha mana Leha? Leha. Oh Leha. Ya ampun. Bunga, tepi sikit bunga. 130 gram. Alhamdulillah. Nah. Mami pinjam kejap je. Lijah. Mana Lijah Mami ni? Mami nak tengok dulu. Kaki semua okey? Ya. Okey. 120 gram. Alhamdulillah. Lela. Mana Lela ni? Sekejap lagi dia adik cucu balik, okey? Oi, Lela yang paling berat 150 gram. Alhamdulillah. Sekejap sayang, Mami tukar pelapik dulu, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Mami doakan moga anak-anak Embun semua sihat. Okay. Boleh Mami angkat dulu sekejap? Okay. Putri. Nanti tak lama lagi Putri pula dapat baby baru. Duduk dalam. Okey, baring. Baring sayang. Start daripada hari ini, Mami akan pantau berat anak-anak Embun. Mami akan pantau kesihatan Embun juga. Kalau mana-mana ada anak-anak Embun yang kurang minum susu, Mami akan bagi susu kambing yang ni, okey? Mami akan bantu insya-Allah. Jangan risau, okey? Sekarang ni Mami pula yang haus. Mami nak minum dulu. Ai, sedapnya. Okey, settle dah untuk hari ni. Semoga membesarkan sehat. Embun pun kena sehat selalu demi anak-anak. Okey?